Staf simpan data pelanggan untuk bisnes sendiri. Yes. Yes. Macam mana dia simpan data pelanggan tu? Sebab you bagi dia guna personal phone ke macam mana? Okey lah, saya andaikan walaupun dah diberi office phone, dia masih lagi import export konteks pelanggan kepada diri dia sendiri, lepas tu di-utilize untuk bisnes baru dia. Ya, benda ni memang satu kesalahan. Kalau you dapat pinpoint yang bekas staff ataupun staff sekarang memang buat benda macam ni, you dah tak boleh berdiam diri dah. Sebab it is an offence under Personal Data Protection Act. Anda dah daftar dah PDPA sebab benda tu memang wajib lah sepatutnya kepada pelanggan-pelanggan yang kita collect data tu. Kita harus treat data tu with utmost privacy dan confidentiality. So kalau ada staff buat hal dengan misuse data ni, kita bolehlah cuba mengambil tindakan dengan membuat laporan polis dan juga mengambil saman sivil.